Okey, hari ni kita nak buat video unboxing emas 1 dinar. Kita keluarkan daripada kad ni. Okey, kita ambil air panas, kita celupkan dalam beberapa minit. Kemudian kita kopekkan dia punya plastik, salut plastik ni. Kita buka dan kita tarik lagi, celup lagi kalau rasa kerap payah tu. Okey, kita kopek pelan-pelan. Okey, sampai habis. Tak payah risau sebab dia tak akan rosakkan kad tu lah. Okey, bila selesai buka keseluruhan plastik, kita tekan je emas tu keluar. Okey, ini dia emas 1 dinar kita. Nak mula simpan emas, ikut bajet dan kemampuan, jom saya bantu step by step. Follow dan bertindak sekarang, tekan beg biru dan isi borang sign up atau cari di bio untuk saya bantu dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.